Percaya tak, ada manusia yang tak pernah lupa wajah walau jumpa sekali je. Dan sains baru je bongkar rahsia dia. Golongan ni dipanggil super recognizers. Diorang bukan genius, bukan hafal kuat, tapi otak mereka secara automatik scan bahagian wajah yang paling membezakan. Dalam kajian di University New South Wales, Sydney, Australia, saintis guna eye tracking untuk tengok dekat mana mata diorang fokus. Rupanya, super recognizers tengok wajah macam puzzle. Pecahkan ikut bahagian penting sebelum otak gabung balik. Lepas tu, data pandangan mata ni dihantar ke AI dan yang gila, AI jadi lebih tepat kenal muka bila ikut cara super recognizers melihat. Maksudnya, cara mereka tengok wajah memang luar biasa dan sangat efisien. Rupanya, super recognizers edit wajah dalam kepala macam karikatur. Ciri paling unik, mata, hidung, bentuk muka, semua diperbesar untuk senang ingat. Sebab tu, sekali tengok pun boleh hafal. Kajian ni tunjuk keupayaan ni mungkin datang dari genetik. Tapi yang pasti, bila bab kenal wajah dalam dunia sebenar, manusia masih menang berbanding AI. Kalau anda jenis tak pernah lupa wajah, mungkin anda salah seorang super recognizer.